Ini bukan kematian biasa. Kenapa Firaun mati terlalu awal? Apa sebenarnya berlaku? Di Mesir Purba, ada Firaun muda yang mati secara misteri. Lebih mengejutkan, kematian ini masih diperdebatkan hingga hari ini. Contoh paling terkenal ialah Tutankhamun, seorang Firaun yang naik takhta ketika masih remaja dan meninggal dunia sekitar umur 18 hingga 19 tahun. Punca sebenar masih tidak jelas sepenuhnya. Ada teori mengatakan kemalangan. Ada juga yang menyebut penyakit. Malah ada yang percaya wujud unsur pembunuhan. Dan yang paling pelik, mumia beliau menunjukkan kecederaan pada badan. Seolah-olah berlaku sesuatu sebelum kematian. Namun tiada bukti muktamad. Pada zaman itu, rekod tidak lengkap dan misteri kekal hingga kini. Ini menunjukkan satu perkara, sehebat manapun kuasa seseorang, misteri tetap boleh menyelubungi sejarah. Soalan mudah. Siapakah Firaun muda yang mati misteri ini? Komen jawapan anda. Subscribe untuk fakta menarik setiap hari. Ini bukan sekadar tradisi. Ada kesan serius di sebaliknya. Kenapa ramai Firaun sakit? Di Mesir Purba, perkahwinan dalam keluarga diraja adalah biasa. Lebih mengejutkan, amalan ini menyebabkan masalah genetik. Kerana gen yang sama diwarisi berulang kali, risiko penyakit meningkat. Contohnya, kelemahan fizikal, masalah tulang dan gangguan kesihatan lain. Kes paling terkenal dikaitkan dengan Tutankhamun yang dipercayai mempunyai beberapa masalah kesihatan. Dan yang paling pelik, walaupun tahu risiko, amalan ini tetap diteruskan demi menjaga darah suci diraja. Pada zaman itu, status lebih penting daripada kesihatan. Ini menunjukkan satu perkara, keputusan budaya boleh memberi kesan besar kepada tubuh manusia. Walaupun nampak berkuasa, hakikatnya ada kelemahan tersembunyi. Soalan mudah, kenapa penyakit genetik meningkat dalam keluarga diraja Mesir? Komen jawapan anda. Subscribe untuk fakta menarik setiap hari. Ini memang kejam. Kenapa hamba perlu mati bersama raja? Bukan sekadar simbolik. Di Mesir Purba awal, ada amalan mengorbankan hamba. Lebih mengejutkan, mereka dikuburkan bersama Firaun sebagai pengikut ke alam selepas mati. Ini bukan mitos. Arkeologi jumpa kubur dengan banyak rangka manusia di sekitar makam raja. Dipercayai mereka mati hampir serentak. Dan yang paling pelik, tujuannya supaya raja tidak bersendirian di alam sana. Hamba akan terus berkhidmat, walaupun selepas mati. Namun, amalan ini tidak kekal lama. Ia digantikan dengan patung kecil dipanggil Ushapti sebagai pengganti hamba sebenar. Pada zaman itu, kepercayaan terhadap kehidupan selepas mati sangat kuat, sehingga melibatkan nyawa manusia. Ini menunjukkan satu perkara, kepercayaan boleh mendorong manusia melakukan perkara ekstrem demi sesuatu yang tidak pasti. Soalan mudah, apakah tujuan hamba dikuburkan bersama raja? Komen jawapan anda. Subscribe untuk fakta menarik setiap hari. Ini bukan sekadar kalah politik, tapi terus dipadam dari sejarah. Macam mana tu? Di Mesir Purba, ada Firaun yang cuba hapuskan jejak pesaing. Lebih mengejutkan, nama dan wajah pesaing dipadam dari monumen. Ukiran dipahat semula. Patung dimusnahkan. Seolah-olah individu itu tidak pernah wujud. Ini dipanggil Damnatio Memoriae. Contoh terkenal melibatkan Hatshepsut, seorang Firaun wanita. Selepas kematiannya, ada pihak cuba memadamkan namanya dari sejarah. Dan yang paling pelik, sejarah boleh diubah secara fizikal dengan hanya memahat batu. Pada zaman itu, siapa mengawal monumen? Mengawal naratif. Ini menunjukkan satu perkara, sejarah tidak sentiasa neutral. Ia boleh dimanipulasi oleh mereka yang berkuasa. Soalan mudah, apa tujuan Firaun memadam jejak pesaing? Komen jawapan anda. Subscribe untuk fakta menarik setiap hari.
Pernah tak anda terfikir, kenapa semua lukisan zaman Firaun nampak begitu sempurna dan penuh kuasa? Ini bukan sekadar seni biasa. Sebenarnya ada rahsia besar di sebaliknya. Dalam tamadun Mesir Purba, Firaun menggunakan seni sebagai alat propaganda yang sangat kuat. Setiap ukiran, lukisan dinding dan patung direka dengan teliti untuk menggambarkan mereka sebagai makhluk yang hebat dan hampir seperti dewa. Menariknya, Firaun hampir tidak pernah ditunjukkan dalam keadaan lemah atau kalah. Walaupun dalam realiti mereka mungkin tidak selalu menang dalam peperangan, namun dalam seni, mereka sentiasa digambarkan sebagai pahlawan yang gagah dan tidak boleh dikalahkan. Inilah cara mereka mengawal pemikiran rakyat tanpa perlu berkata apa-apa. Dan kesannya, propaganda ini kekal beribu tahun hingga ke hari ini. Soalan, kenapa Firaun guna seni sebagai propaganda? Kalau anda suka fakta misteri macam ni, jangan lupa subscribe. Setiap hari ada fakta baru yang mungkin mengubah cara anda melihat dunia.